Sis buatkan first June. Ada birthday dekat Umi. Malam. Yang paling I tak sabar I nak makan. Kali kedua tu kan. Yang kali It's my birthday guys. Hari ni I mulakan I punya birthday. I nak kena pergi team building dengan tempat kerja lah. And thank you my husband. Hantarkan. Dia husband I dah bagi hadiah, tapi I tak sempat nak buka sebab I rushing gila. I nak kena pergi team building. Sepatutnya I kena sampai dekat sana pukul 9, tapi sekarang dah pukul 8 suku macam tu. Around berapa minit kita akan sampai ETA? 9.12. Tapi tak apa, team building start pukul 10. My sis buatkan cekodok. Macam mana? Biar je. Jangan lupa. Semalam apa? Misha Omar kata Allah selamatkan kamu. First June. I memang suka date ni sebab cantik. Nampak ni 1 hari bulan 6 2026. Patut kita kahwin tu date ni. Serius kita orang ingatkan dekat tau orang. Rupanya jalan dia macam nak pergi Cameron. Genting bro. Macam genting macam genting. Ni ada birthday dekat Umi. Ni bukan kat Umi, ni kat Fas. Aku siapa? Kenapa bagi aku check in hotel. Tiba. Oh. Betul-betul. Tak, aku tak sempat kecilkan pun. Basuh pun semalam. Yummy, tak sedap. Tower 89. Rohana. Yang paling I tak sabar I nak makan tu kat belakang. I orang first. Sebab lapar gila guys. I ingatkan dapat makan nasi. Rupanya apa dah? Lapar gila kot. Makan je lah apa yang ada. Tadi kata mandi berdua. Mandi pun kedua, lepas tu semayang. Biasa je, tak sedap pun. Tak ada dia. Tak ada orang. Alah. Serius, aku tak pandai kira. Kita orang menang guys, kita orang menang. Yes. Hai. Jangan rekod time sekarang. Jangan ikut pula. Tadi you suruh I keluar. Tak payah nanti nampak sangat. Tadi dia suruh aku keluar, lepas tu dia suruh aku masuk pula. Tak payah nak pakai seatbelt tu. Lah. Yuk, tutup mata. Oh, I can tutup mata, okay. Sekarang ni tak payah rekod. Biar abang yang rekod. Okay, I tutup mata. Tak, ni POV dari I tutup mata cepat. Tak, sekarang ni tutup pejam mata. Assalamualaikum guys. Hari ni for the first time saya melintangkan phone untuk buat konten sebab saya ni seorang yang pemalu. Tapi hari ni saya buat video ni special untuk wife saya. Sebabnya hari ni birthday dia 1 bulan 6. Birthday isteri saya. So saya ada sedikit surprise. Kita nantikan. Bye. Happy birthday. So, dah nampak parking ayo I. Sebenarnya daripada semalam lagi abang dah buat urusan. Oh, ya ke? Yes. Wow, thank you darling. Ini semua I yang design ni. Sumpah. Share your experience dari YouTuber. Lepas tu ada yang kali kedua tu kan. Yang kali kedua tu ada seorang abang tu datang. Lepas tu dia pandang abang. Dia dengan anak bini apa semua. Kata macam tak sampai hati lah. Tengah record nak buat konten ni. Dia macam tak apalah. Really, cakap? Thank you sayang. Cute.
I dah lama tak dapat nasi hari ni. My husband dah ngantuk. Esok kita nak pergi mana? I know, unboxing another hadiah from my husband, of course. Actually, I dah dapat 2 hadiah. Ambil lipstick tu. Tapi kena masuk dalam kotak dia. Ada kotak dia kan atas tu. Ni. Kenapa tak buka hadiah abang dulu? Ni surprise. Besar. Special. Ni daripada Kak Faz. Ada paper bag. Tapi paper bag dia kat atas tu. And I dah try sebenarnya. Cantik gila colour dia. Yang ni warm teddy. I rasa pernah try warm teddy ni. Tapi yang liquid. Tapi yang ni jenis lipstick. Cantik. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dah. Ya. Kita try buka. Macam nak angkat. Tarik weh. Walaupun saya macam dah tak. Apa tu? Good makeup. Sebab setiap kali I pergi makeup, soalnya my husband yang akan teman. And dia yang kena angkat barang-barang makeup I. Berat tak? Berat. Berat sangat-sangat guys. So this is your birthday present. Thank you. I nak bewak. Ya, dia dah lagi. Oh, dia siap tarik. Dia siap tarik. Oh, guys. Siap ada ni. Lepas tu kalau ada ni, kita tak nak teman nak makeup pun. Ha? Maknanya lepas ni abang tak payah angkat dah. Oh, you just tarik. Tak, saya tarik sendiri boleh kan? Abang buat hal abang lah. Kau ajar.